Bertuah betul orang Kajang. Kalau teringin nak makan nasi kandar, dah tak payah pergi jauh-jauh ke Penang dah. Sebab dekat sini pun dah ada nasi kandar viral versi Melayu jiwa mamak sebenar. Salma nasi kandar memang sempoi weh. Kita orang singgah lagi sebab dah rindu dengan kuah campur banjir dia yang pekat, likat, lemak, cukup rasa dia tu. 3 kali kita orang repeat datang. Kat sini pun tengah hari ramai orang. Tengok abang joki dia tengah beraksi. Tangan kiri pegang pinggan, tangan kanan ligat tuang kuah campur, dia banjirkan terus sampai nasi tu tenggelam. Meriah. Nampak je dah tahu sedap. Pinggan pertama kita orang ambil ayam goreng rangup, telur masin, lada hijau dengan sayur. Pinggan kedua pula kita orang belasah ikan goreng, daging masak hitam, bendir rebus, tambah telur sekali. Tu dia. Ayam goreng kat sini memang famous. Berkena panas-panas memang ngam gila lah. Nasi kuning dia pun jenuh juga nak habiskan. Ikan goreng dia fresh, daging masak hitam dia lembut, rasa nak nangis puas sampai licin sepinggan. Tak percaya jemputlah datang. Baru tahu apa itu kuah banjir, lauk selambak dan yang paling penting harga masih masuk akal.